Cek. Percubaan peti suara 1, 2, 3, mic test. Habis bateri pula. Ya Allah. Percubaan peti suara 1, 2, 3, mic test. Cek. Percubaan. Mr. Harry my OPEX. Cek. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? So malam ni sebenarnya tak ada topik spesifik, tapi saya rasa macam nak buat santai-santai, buat praktis buat coding balik sebab sejak semenjak ni dah kurang buat coding, banyak buat kerja-kerja pengurusan. So kita nak praktis otak ni balik, bagi hidup balik. So malam ni kita nak buat satu apps lah. Dan sekali jalan sebab kita orang ada interrupt test next week. So malam ni aku nak buat apps untuk interrupt punya proses tu lah, kan. Dia macam POC, proof of concept, untuk VoIP punya telecommunication. Cuma malam ni dia tak dapat nak siap semua, kan. Tapi kemungkinan kita punya UI boleh buat lah malam ni. So mungkin ada yang tahu apa tu VoIP ni adalah voice over IP sebenarnya. Kalau kita tengok macam apps WhatsApp kan, kita boleh call via WhatsApp. Tu dia ada through apa, VoIP lah, VoIP, voice over IP. So malam ni kita akan try ni lah, kita akan try bangunkan apps ni. Okay, tapi kita mula dengan UI dulu. Mungkin hari ni kalau sempat lah, tengok kat mana aku lagat. Kalau aku lagat sampai habiskan, kita habiskan lah. Betul tak? Mantap Sifu. Voice over IP guna internet. Ya betul. Voice over IP guna internet. Okay, sorry ya. Batuk sikit lah. Okay, kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Interrupts app. Bual. So yang kita punya code ni aku buat ni adalah native lah, development dia native. Kenapa tak nak pakai Flutter? Sebab sebelum ramai tanya kenapa tak nak pakai Flutter. So actually bila kita buat apps yang ada special ataupun ada, orang kata apa ada khusus punya development macam sekarang VoIP kan, susah tak nak guna Flutter. Sebab kita interface guna kita punya library framework kita guna Linphone. So Linphone tu dia build natively dalam C++. So kalau kita nak run that Linphone dalam Flutter, so kita nak kena buat dua kerja. Satu, kita nak kena build that library untuk boleh run dekat Flutter satu. Dan yang nombor dua, nak kena buat pula dia punya interface file. Interface file maksudnya daripada UI Flutter tu macam mana kita nak connect dengan native. So jadi dua kerja. So that's why kalau benda-benda macam ni kalau aku sapu sekali jalannya. Kan kita buat native terus je lah. So sebab dia akan jadi dua kerja juga. Maksudnya dekat Apple Swift nanti nak kena buat interface file dia juga. Yang dekat sini pun kena buat interface file juga. So yang lecehnya adalah bila kita nak buat interface file, kau perlukan Kotlin developer.
kau ada Flutter developer, tapi nak buat interface file kau kena perlukan Kotlin developer. Sama juga dengan Swift, perlukan Swift developer. So kalau macam aku, kalau kita nak buat benda yang hardcore sikit lah kan, macam yang kita nak buat sekarang ni, VoIP punya apps, so kita tibai terus buat pakai native. Okay, kita create kita punya project. Dia masuk kat sebelah pula pahal ni Dan loading jap. Sebab yang screen yang korang nampak ni aku zoom ni sebenarnya. So dekat sini dia jadi gedabak pula. Jap. Kita cuba fitkan into the screen. Aku letak komen kat sini ke apa? Sebab kalau tak ada komen kat sini aku tak nampak orang cakap apa. Orang nak kutuk ke, nak condemn ke apa kan. Tak nampak. Kat sini baru nampak. Tunggu je ada loading. So yang ni kita pakai language Kotlin lah. Okay, Kotlin. Cuma kita tak nak guna lah ni apa set content. Ini semua dia buat bentuk Kotlin UI. Kita panggil apa? Kotlin Jetpack. Aku pun tak master lagi Kotlin Jetpack. Ada 1-2 apps je aku try buat pakai Kotlin Jetpack. Lepas tu aku stop. Sebab dia pun masih dalam belum fully stable masa tahun lepas lah. Dia belum fully stable. So banyak sangat dia punya update. Yang kita dah buat macam ni, tiba dia update macam ni pula. Dia buat macam ni, dia update macam ni lah. So aku stop. Kan, tapi sekarang ni katanya dah stable. Tapi tak try lagi lah. Okay, aku tak try lagi. Komen ni aku rasa letak sebelah ni kot. Sorry batuk sikit. So this one kita zoom in sikit. Macam mana nak zoom in Okay, korang nampak je dia punya ni. Dia punya code. Nampak tak? Macam mana nak zoom Kita pergi dekat edit Mana dia punya setting? Tools. Help. Macam mana nak zoom? Kan. Siapa tahu macam mana nak zoom dia? Ke nampak je? Nampak Imandi nampak? Okay, mantap. Kotlin ke ni? Ya benar bah Kotlin. Kotlin dengan Java dia tak berapa jauh beza lah. Kan. Tapi cuma disebabkan Kotlin ni dia static language. Tapi instantiate dia still sama, cuma tak ada perkataan new. Dan dia function dalam Java still boleh run dalam Kotlin. Function Kotlin yang run kat Java tu aku tak pasti. Dan kalau contoh kita copy paste code Java, dekat sini dia akan automatic boleh suggestion untuk auto convert kan daripada Java kepada Kotlin. Aku punya kepala besar sangat lah. Sebenarnya aku nak buat video yang boleh tunjuk-tunjuk tu, tapi tu macam mana kita nak tembus tangan ni? Aku rasa kamera kena jauh lagi kot baru tangan tembus ke sebelah kan. Tapi tak apa lah. Nanti aku adjust lagi kamera ni. Kamera ni pun kamera baru nak mention juga tu. Malam ni live sebab nak test kamera ni sebenarnya. Kamera jelas tak Sebab kamera ni je yang aku punya green screen tak nampak sangat. Kalau ikutkan ada green screen ni. Dia boleh setting tu. Mungkin colouring dia lawa kot. Kejap yang lambat sikit. Kenapa? Sebab aku punya internet ni kalau benda pakai SIM card kan, duduk rumah kampung, dia tak ada Unify. So tunggu je kejap lah. Okay, sambil-sambil kita tunggu tu aku nak bebel sikit lah pasal VoIP ni. So VoIP ni adalah voice over IP. So voice over IP. So voice over IP ni kalau macam kalau kita traditionally kita buat call, kita punya voice tu via 2 pin tu lah, yang 4 pin tu kita panggil UTP kan. Line yang kita call pakai line telefon tu. Tapi bila kita voice over IP, maksudnya kita punya call tu dia tak melalui 2 pin tu, tapi dia melalui internet. Dia melalui internet. So kalau korang perasan, sebab tu dekat modern punya modem, internet modem tu dia ada port untuk telefon. Kalau dulu port telefon port telefon tu jadi internet, pergi ke modem. Tapi yang sekarang ni dia fiber optic terus pergi kat modem internet. Modem internet tu ada port telefon. Tu lah dia jadi VoIP lah tu. Tapi tak semua modem support lah. Macam Unify aku pakai kat office, ada juga port untuk internet telefon dekat modem tu, tapi dia tak boleh pakai. Memang TM cakap tak boleh pakai. So TM dia bagi yang lain lah untuk connect dengan telefon.
So yang inilah dia punya konsep dia. So apa yang specialnya bila kita boleh enablekan VoIP, kita sebenarnya boleh angkat telefon office melalui telefon kita. Nah, yang ni kita panggil sebagai soft phone. Okey, ini kita panggil sebagai soft phone. So kalau contohlah contoh kita ada satu nombor telefon pejabat. Kemudian kita pergi ke luar negara kan. Kita pergi ke luar negara. Masa aku bebel ni aku rasa aku boleh besarkan sikit muka aku. Bagi ramai kenal kan. Nak show off kamera. So dia punya apa VoIP ni, tu special ni bila kita enable VoIP, maksudnya kita punya telefon tu boleh diangkat tapi dia perlukan ada PBX lah, ada cloud PBX lah, PABX semua tu. Dia ada benda lain lah nak kena install sebenarnya. Tapi dia punya basically apps yang kita nak bangunkan kita panggil sebagai soft phone. Soft phone ni adalah satu apps yang mana kita boleh log in username ID bagi nombor telefon tu dan kita boleh terima call nombor telefon tu walaupun kita tak ada dekat office. Telefon tu kat office kan. Dia boleh jadi macam tu. So ini soft phone yang bagusnya dia macam ni lah. Okay. So kita nak bangunkan apps ni lah sebenarnya. Kita nak bangun apps ni. Cuma nak deploy satu soft phone ataupun cloud phone ni dia nak kena ada banyak architecture dia. Kan dia daripada bukan sekadar ada apps. Dia nak kena ada SIP server pula, SIP server, Session Initiation Protocol. SIP server. So SIP server, lepas tu dia ada switch pula, dia ada soft switch. Banyaklah, ini pun sebenarnya aku kira baru je, baru dalam setahun 2 tahun jugalah baru study benda ni. Aku rasa kurang 2 tahun lah, kurang 2 tahun aku study benda ni. Voice over IP. So SIP ada soft switch, ada SIP server. Sebelum kita kalau kita nak deploy satu lah kan. Tapi ada je orang yang provide benda-benda macam ni sebenarnya. Contohnya macam syarikat Malaysia ni yang popular adalah Bual.Asia lah, yang company yang provide username bagi softphone ni Bual. Okay, Bual ni antara syarikat yang ada app sendiri lah untuk softphone ni. So kalau macam korang berniaga kan, korang ada nombor telefon office yang korang nak angkat dekat handphone. Boleh subscribe, ada harga-harga dia lah. Untuk personal lah, untuk business lah kan. Ada yang pakai top up base, ada yang bill monthly base. Ikut berapa minit pun ada. Itulah, dia ada package dia. Ini antara company yang kehadapan lah dekat Malaysia untuk providing cloud phone ataupun kita panggil soft switch apa benda cloud PABX cloud PBX kot. Dia termination dengan times. Salam, baru masuk topik apa bang hari ni? Hari ni kita nak bangunkan apps. Tapi tak penuh lah kita buat dia punya UI dulu. So apps yang kita nak bangunkan ni adalah VoIP app lah. Kita panggil sebagai soft phone. Okay, soft phone. So yang ni aku nak padam dulu benda-benda yang aku tak nak pakai ni. Okay. Yang ni preview semua composable ni semua aku tak nak. Lepas tu kenapa dia error kan? Sekejap. Yang ni pun semua tak pakai dah ni. So yang this one aku nak kena create satu folder. Nama dia the Android resource directory. Yang ni kita ambil layout. Sebab by default yang baru-baru punya dekat Android Studio ni dia createkan apps tu sebagai Jetpack, Android Jetpack. Kan Kotlin Jetpack. Tapi aku tak pakai Kotlin Jetpack. Seperti yang aku katakan tadi lah. Okay. So composable ni aku tak nak. Sekejap, aku nak kena cuba run sebenarnya. Tak pun kita terus direct pada design je. Sebab kita malam ni nak buat design dulu sebenarnya. Okay, kita create satu layout. Kita namakan main activity. So disebabkan kita nak buat apps untuk telefon ataupun apps untuk memories and verify users base. Main dia tak boleh bahasa, dia tak boleh huruf besar main layout. Kita ada main layout. So kita senaraikan dulu apa benda yang kita perlukan kan, kita senaraikan dulu. So pertama sekali of course lah kita perlukan disebabkan kita buat untuk apa, untuk telefon kan.
So pertama sekali kena ada login page. Login page ni adalah untuk SIP login, dia punya username, ID, nombor telefon tu sendiri, SIP login. Nombor dua, kita buat caller page. Caller page ni ada dua. Satu untuk outgoing call. Kalau outgoing call dia tekan tu, dia keluarkan keluarkan nombor telefon lah. Bukan, keluarkan keypad. Keluarkan keypad kan. Outgoing keypad. Lepas tu dia ada caller page lagi untuk incoming. So incoming pun ada dua. Satu incoming kalau kata incoming ringing page. Maksudnya tutut kan, kita ada dua button nak accept ataupun decline. Tapi satu lagi adalah accepted. Maksudnya dia apa panggil apa connected page lah. Connected page. Connected page. So kita total ada berapa page? 1, 2, 3, 4. Kan ada caller ada dua jenis, satu outgoing, satu incoming. Outgoing ada satu page, incoming ada dua page, so total ada 4. Kan ada 4 page. So macam mana kita nak gayakan? Aku rasa mungkin dia login dia pergi dekat main page tu terus keluar login page. Kan lepas tu kalau macam ada orang call, kita akan start new activity lah. Okey juga macam tu kan. Okay, so dekat sini kita boleh ni linear layout. Okay, linear layout tak ada masalah. So mungkin dekat sini kita boleh masukkan sedikit teks lah kot. Panggil apa lah teks ni? Text view. Text view dia punya width match parent. Dia punya content wrap content, height dia. So kita akan masukkan dia punya teks. Dia punya teks welcome to interrupts softphone. Okay, dan kita nak bagi dia punya gravity. Okay, gravity ni dia punya kedudukan, itulah kita buat center kot. So di tengah-tengah kan. Kemudian kita boleh buat size. Apa dia text size. Okay, text size kita letak mungkin 25 dp device pixel. Okay kot. Kan. Lepas tu kita nak bagi dia jarak sikit lah, tak nak bagi dia rapat dengan atas tu. Mungkin kita boleh set dia punya margin top. Margin top mungkin 20 px, 20 dp. Dia tak ada px sebab px tu dia pixel tu umum. So kalau device pixel dia based on device punya sizing. Bang nak tanya, asal bila saya dapat unknown call, bila saya angkat dia orang senyap then end call, abang rasa apa motif dia orang? Tak ada apa. Okay, dia sebenarnya macam kita orang buat ini antara inilah apa study aku juga dengan tim. Sebenarnya contoh macam bank kan. Kalau bank call kita, biasanya orang tak angkat kan. Kalau orang bank call dia tak angkat sebab macam lari hutang ke apa kan. Tapi kalau robot call, dia bukannya nak tahu apa jawapan apa kau nak cakap, tapi dia nak tahu yang kau punya handphone hidup ke tak hidup. So dia akan call. Bila kau angkat, sistem tahu yang nombor telefon kau hidup. Nanti akan datang mungkin akan ada orang lain kan call kau sebab dia tahu nombor telefon kau hidup. Macam tu lah. Okay. Okay, lepas tu yang ni nak bagi dia bold. Pakai style textile bold. Lepas tu color. Text color kita ambil hashtag 000. Okay, hitamkan dia kan. Lepas tu kalau rajin masuk logo. Cuma aku tak rajin. So maka kita akan terus skip to the login lah kan. So mungkin kat sini kita masukkan lagi satu text view. Kita set dia punya width match parent, dia punya height wrap content. So bagi yang tak tahu apa maksud wrap content, apa maksud match parent. So match parent ni maksudnya dia punya width ni dia akan full ikut kotak sebelumnya, kotak asal dia, parent dia. Tapi kalau kata tak nampak kod ni, kita letak bawah sikit. Macam tu boleh kot. Kan? Okay, so kalau contoh macam kita buat dia punya layout height wrap content, maksudnya dia punya ketinggian akan ikut berapa size content. Macam tu. Okay. So itu beza lah. Tapi kalau kita letak height dia adalah match parent, maka dia akan penuh screen. Nampak tu? Dia akan penuh screen ni. Kan? Tapi biasanya height kita akan buat wrap content. Maksudnya dia akan ikut size content. Multitasking dengan ceramah programming sambil Monster Hunter. Monster Hunter apa game aku tak tahu sangat pasal game So this one kita masukkan text. Please
log in to your SIP. Okay. Cuma yang ni macam tak lawa tau sebab dia rapat kan. So mungkin dekat linear layout ni sendiri kita boleh set padding kot. Kita set padding biasanya 20 dp tu cantik. Maksud dia jarak sikit. Dia tak ada rapat sangat. So yang atas ni pun kita boleh bagi dia jarak dengan kaedah kita setkan dia punya margin bottom. Margin bottom mungkin 30 dp, sorry. Dah biasa buat web. Okay. So please log in to your SIP. So maka kat bawah ni kita akan masukkan edit text lah. Edit text. Kita setkan dia punya width match parent juga. Dia punya height wrap content. Kemudian dia ada hint tak silapnya. Okay, ada hint. Kita masukkan SIP username. SIP username. Okay. Dan kemudian kita akan masukkan pula dia punya edit text. Dia punya password pula. So yang ini adalah match parent, wrap content, hint. Dia punya hint adalah SIP password. SIP password. Dan kita boleh set dia sebagai password karakter. Password dah tak ada. Dia pakai apa lah? Karakter. Lupa lah. Hidden character. Keyboard. Bukan. Tu kemudian lah. Lupa lah dia punya nama tu. Sebab itulah aku cakap, aku dah sejak menjak ni dah jarang buat coding tau. Dah jauh dengan coding sebenarnya. Dah banyak buat documentation. Jadinya kita punya knowledge tu dah banyak lupa. Button. Okay, so button kita akan buat dia punya width. Boleh wrap content boleh. Okay, boleh wrap content. Okay, kita tengok kalau wrap content jadi macam mana. And then kita set dia punya text dekat sini login. Okay, so kalau kita set nampak button kalau button ni kita set dia punya width wrap content, so dia akan kecil lah ikut size kita punya tulisan tu. Kalau kita tulis panjang dia akan panjang lah. Macam tu. Okay, tapi yang ni kita buat bagi dia wrap content. Sebab apa? Sebab aku fikir aku nak letak button ni sebelah kanan. Kan? Sekejap kita colorkan dia dulu. Kita letak text color dia dulu warna mungkin putih. FFF. Kemudian kita setkan dia punya background color. Kita letak kalau hijau apa lah. Kita cari, kita pick color dulu. Color picker. Color picker ambil hijau gelap sikit kan. Barulah apa namanya kumpulan tu, nasyid tu apa? Barulah intim tiba. Kan nampak tu. Nampak tak akut lah? Nampak tak akut? Kelas Kotlin ke ni? Boleh lah ini apa UI. Boleh lah kelas Kotlin lah. Apa benda native boleh buat tapi multi-platform tak boleh buat? Apa benda yang native boleh buat tapi multi-platform tak boleh buat? Macam umum sangat sebenarnya soalan tu. Dia sebenarnya kalau contoh multi-platform ni, dia bergantung pada orang yang jaga multi-platform tu. Contoh macam kita pakai geolocation. Geolocation ni dekat native boleh buat. Dekat multi-platform boleh buat kalau ada orang buatkan benda tu. Maksudnya ada orang yang buatkan interfacing file dia, interfacing code dia daripada native ke multi-platform tu. Okay, so macam case sekarang kita buat native sebab tak ada orang buat interfacing Linphone tu. Sebab kita akan pakai native library Linphone. Linphone native library untuk buat dia punya connection call ni lah. Kan? Okay. So soalan tu umum sebenarnya. Umum. Kalau nak ikutkan banyak macam benda. Sebab apa? Sebab multi-platform ni dia bergantung pada komuniti yang jaga multi-platform. Contoh macam Flutter. Dia akan bergantung pada komuniti Flutter. Kalau kata komuniti Flutter tak ada buat Linphone, tak ada orang buat. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so this one kita boleh set dia punya gravity. Rasanya layout gravity kita boleh letak kat end. So dia duduk sebelah kanan. Okay. Okay, kita dah ada kita punya login. Kemudian dekat login ni disebabkan kita buat apps ni untuk interrupts. Interrupts ni maksudnya interoperability test. Maksudnya dia macam nak test between two integration, back end to back end lah. Tapi apps ni kita akan gunakan untuk buat test. So bila kita buat untuk test,
kemungkinan akan ada log file ataupun logs yang happening in the back end yang kita nak bawa ke hadapan kan. So maka mungkin kita akan sediakan ruang kosong kat depan ni sebagai satu tempat untuk kita log kan. Kita paparkan log daripada back end lah. Okay. So dia punya login dah ada. So sekarang kita create new layout. Okay, so kita punya cerita adalah kita nak buat dia login. Bila dia login, kita nak ada satu tulisan kata dia success. So mungkin perkataan success tu kita boleh buat dekat sini pun boleh kan. Sebab contoh dia login ni ataupun login ni kita kelabukan. Kalau dia success di hijau. Kan. Okey, itu dekat kod ni lah nanti. Dekat dalam kod coding Kotlin nanti back end ni kita akan buat. Dia mula kelabu. Bila dia connect, dia akan jadi hijau. Hijau menunjukkan dia dah login sukses. Kalau dia merah, maksud login tu tak sukses. Boleh lah. Then Android Studio ni berat, laptop blue screen time run. Kau masih pakai hard disk kot. Pakai ni lah, pakai SSD. Nampak tak coding dia? Nampak tak coding? Ke tak nampak? Aku kecilkan sikit kepala aku. Ciot. Jelas tak aku punya ni? Aku punya kamera jelas tak? Biasa orang pakai toast message. Boleh juga. Toast message tu nanti dekat back end nanti kita tambah. Kan? Cuma kalau toast message dia tak kekal, kita ni sekarang ni macam login ni sebab dia ada state. Maksudnya sometimes kalau server down dia akan putus. Dia ada listener dia. So kalau pakai toast, orang terlepas pandang hilang dah state tu kan. Tapi boleh lah untuk as a pop-up menyatakan itu ni boleh juga. Sekarang banyak dev kena buang sebab company kata dia orang nak pakai AI tools untuk development. Ada apa-apa pandangan? Kalau kata company cakap macam tu, maksudnya developer yang kena buang tu mungkin tak ni kot. Tak boleh pakai kot. Mungkin lah. Jangan terasa pula. Mungkin lah. Sebab bagi aku, macam kita orang sini pun ada programmer tak ramai lah. Adalah 6 orang, 7 orang. Tapi bagi aku, even ada AI, we need that developer tu kena empower that AI tau. Sebab macam aku kat sini kan, kita developer ada 6 orang, tapi macam-macam stack kita pakai. PHP, Laravel, lepas tu hari tu masa kita maintenance ada pakai Coordinator. Lepas tu Node.js pun ada, Node.js, Angular ada. Lepas tu PHP Slim pun ada. Lepas tu Java ada sikit, C# ada sikit, .NET MAUI ada sikit, Kotlin ada, Swift ada. Banyak tau stack kita. So soalnya macam mana 6 programmer ni nak jadi 7 programmer, 6 programmer ni nak jadi pro. Bukan kita tak harapkan pro, tapi kita harapkan yang programmer tu dia boleh empower that AI untuk boost dia punya knowledge. So sebab tu sekarang kalau macam developer dia cakap aku boleh buat PHP, kau tak cukup power lah. Kalau kau power, kau boleh pakai AI, kau boleh buat macam-macam language. Takkan tak boleh kan? Developer power masih diperlukan untuk configure AI tu. Betul. AI sekarang tak mature. Wallahualam, tak tahulah mature ke tak mature, tak tahulah. Kan? Sebab AI bukan bidang aku, tapi aku banyak pakai AI lah. Untuk study memang banyak pakai AI. Walaupun dia punya maklumat kadang-kadang macam kaki sembang pun ada kan, tapi masih relevant lah orang kata. Masih useful. Okay, kita dah siap kita punya login page, which is kita punya dashboard. So kita akan buat dia punya outgoing yang ada keypad pula. Okay. So keypad ni nak buat susah sebab nak kena ada gambar, nak kena ada apa. Tapi kita cubalah. Kita cuba. So this one kita buat outgoing call. Kita nak panggil, caller lah. Kita mula dengan perkataan caller. Caller outgoing call. Caller outgoing call. Sebab caller ada banyak kan. Ada caller ringing page, caller connected page. Outgoing pun ada ringing juga betul lah. Outgoing ni ada ringing tau. Kita tekan button call. Tak apa. Ringing dekat outgoing pakai page yang sama dekat sorry gang, batuk sikit lah. Hari tu aku kena influenza A. Tapi dah baik dah. Cuma batuk ni dia masih tak stop. Dah 3 minggu lah batuk ni sebenarnya. Tapi ramai cakap memang benda tu normal normal. Tak boleh nak kata apa. Macam mana nak abang, saya nak tanya macam mana orang buat link siaran server TV macam OTT Navigator tu? Boleh buat bah kan. Kau nak buat apa? Nak buat peer ke apa?
Gitu ada siapa tu budak anak-anak Myopax juga, abang Adib tu tanya. Aku ada try, jadi maksudnya Astro tengah pancar kan, kita boleh copy grab dia punya link token apa semua tu kan. Apa kita panggil apa data tu lupa lah. Ada bentuk teks, abang Adib ada bagi kat aku. Lepas tu kita guna Node.js, Python pun boleh. Python kita boleh grab pula stream tu untuk disimpan ataupun untuk restream boleh juga, kan. Macam mana nak bersedia hadapi AI bang? Macam mana nak bersedia hadapi AI Kau kena empower that AI lah, kena empower. Kena empower dengan AI. Banyak berangan AI. Saya nak buat link tu untuk kegunaan diri sendiri bang. Abang ada buat kelas personal ke saya bayar? Link untuk apa ni? Kau nak buat siaran TV online kau sendiri ataupun apa? Ataupun kau nak copy siaran TV punya online siaran TV macam Astro ke apa ke nak copy? Aku pernah cubalah itu jadi, tapi tak tahulah kalau untuk production jadi ke tak kan. Tapi untuk testing tu dia jadilah. Okay, kita sambung kita punya caller page. So of course lah macam biasa kita buat text view untuk menunjukkan kita punya page ni nama dia apa. Kan, so orang tak pelik lah benda page tiba-tiba terbuka kan. So this one kita letak outgoing keypad. So this one kita set berapa DP tadi 25 untuk tajuk. Tajuk 25 DP. Okay. So di ni kita buat dia punya size adalah 25 DP. Kemudian kita set dia punya gravity is center. Okay. Dan kemudian kita buat dia punya style is bold tick. Style text style bold tick bold. Okay. Outgoing keypad dan okay. So kita dah ada, kemudian kita masukkan dia punya edit text. Edit text kita buat dia punya with match parent, wrap content. Kemudian kita letakkan apa yang kalau tengok dekat handphone dia tulis apa kita nak design page yang macam ni sebenarnya, nampak tak? Page yang macam ni Kamera boleh ni kat auto apa? Tak boleh auto focus Apa barang kamera ni bali. Dah lah, tu boleh fokus. Okey tu ni keypad punya page kan. Kita nak design macam ni lebih kurang lah. Kan. Copy untuk tengok siaran bola. Maksudnya if you can beat them, join them. Boleh lah tu, layan. Syami boleh lah, boleh. If you can beat them. Ini apa? Sanzu ke apa? Dia sebab macam mana pun kan, AI ni dia tak boleh bekerja sendiri kan. Dia tak boleh bekerja sendiri, macam mana pun dia memerlukan manusia sebenarnya. Ini kita tak kosong tak payah kot tak payahlah. Ni lepas tu dalam kita letak teks, try dulu. Letak teks 1, 2, 3. Kemudian dia punya gravity kita letak center. Kan, macam keypad sikit. Dia ada tu. Okay, so yang ni this one kita kosongkan. Teks tak ada. So kita nak design dia punya dia punya nombor keypad. Sudah. Tak apa. Kita ada sample code. So aku ada projek yang aku dah buat sebenarnya sebelum ni, tapi yang tu the whole app lah, the whole product. Cuma takkan nak tunjuk kat sini kan, mana boleh. Nanti kena curi projek aku. Tak ada job dah aku. Tiba. Onizuka janji 1-0. Saja nak tahu sebab diorang selalu jual link tapi kita tak nak jual pun, just nak tahu cara buat dan guna untuk sendiri. Okay. Nak kata susah tak susah, tapi nak kata senang pun tak senang juga kan. Boleh lah kan, boleh lah. Kejap. Aku cek ikut aku yang lama jap. Dial pop up, dial pad, caller caller bottom sheet. Call list, caller bottom sheet, call page activity, video caller, activity caller. Activity caller. Ya Allah, besarnya tulisan. Masya Allah. Kita guna apa Ni dia guna card view. Boleh guna card view ke? Baru tahu lah. You tahu ke?
Ini A. Apalah dia A. Phone number. Wake sum. Okay, pakai linear layout. Kita cuba dulu. Kita cuba pakai linear layout dulu. So, bottom ni, kita guna linear layout. Linear layout. Kemudian kita setkan dia punya width, of course lah, mesti match parent. Dia punya height adalah wrap content. Cuma dalam ni kita boleh set dia punya dia punya wake sum. Dia ada wake sum. Wake sum. Kita buat 3 sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Betul tak? Okay. Tak apa, buat betul je, okay? So dekat sini kita buat dia punya text view dulu, kita try. Text view, kita set dia punya content, wrap content. Lepas tu dia punya weight, layout weight 1. Boleh jadi kah? Macam tak jadi je, kejap. Orientation. Horizontal lah. Betul tak? Okay, kita try dulu. Tu jadi? Macam jadi? Macam jadi. Text 1. Okay, kalau kita ada 3 jadi apa? Tu boleh lah tu. Betul lah tu. Kan? Okay, jap. Yang ni kita set dunia gravity. Gravity center. Okay, jadi. So, this one pun also gravity dia center. Gravity center. So, this one also gravity center. Okay. So, dia tulisan macam kecil kan? Macam kecil sangat ni. Ni kecil sangat ni. Okay, kita besarkan sikit. Mungkin kita masukkan dia punya size. Text size dia mungkin kita set 18. Besar macam sama je. 20. Kita set 25 lah. Kan? Baru berdabak macam tu. So 25 dp. Okay. Wish, apa ni? Ada nyamuk gigit pula dah malam-malam ni. Okay. This one. Okay, kita tengok. Tu. Okay, so this one 1. Yang ini 2. Yang ini 3. Okay. So yang ni kita boleh copy and paste. Kat bawah pula. Okay, dia macam rapat sangat, tak apa. Jadi kita adjust dia punya apa? Dia punya apa namanya? Dia punya margin So ini 4, ini 5, ini 6. Okay, lepas tu kita copy lagi sekali. Yang baru masuk tahu tak kita buat apa ni? Kita tengah buat apps untuk telefon ni, telecommunication. 7, 8, 9. Okay. Dan kemudian kita copy lagi. Okay, yang ni untuk star, kosong dengan hashtag. Betul tak? Kita ada star. Sini ada kosong. Sini ada hashtag. Mantap. Mantul. Okay, kita adjust sikit dia punya margin. Aku rasa dia punya yang this one nak kena bagi dia margin bottom dia bawah lagi. Margin bottom. Mungkin 20 dp. Okay. Dan ataupun kita copy use the same one lah kan. Jadi. Boleh. Jadi. Okay, jadi. Santai-santai je, betul tak? Okay. So sekarang dia tak ada button padam lah. Nak bagi dia ada button padam, nak buat kat mana? Rasa bawah hashtag ni kot. Kalau dekat iPhone pun dekat bawah juga. Nampak? iPhone pun dekat bawah juga. Nampak mana kamera aku tadi? Nampak? Hilang dah. Nampak? iPhone pun dekat bawah kan? Dia punya button padam tu. Sebelah apa? Sebelah button call, betul tak? Kan? Sebelah button call. Cara buat apa ni
Kopi untuk siang bola. Janji 1-0. Saja nak tahu sebab diorang selalu jual link tapi tak nak jual pun. Just nak tahu cara buat dan guna untuk sendiri. Abang boleh tunjuk ke cara melalui video dan send dekat saya. Nanti saya bayar pengeras. Tak apa, tak apa. Nanti aku buat contoh dekat live terus. Kan? Okey tak? Aku buat live. Aku minta nanti link dekat. Tapi tu lah takut kena saman je. Mandai-mandai buat tapi yelah rasanya tak kena saman kot. Tak tahulah, tak tahu. Tapi aku boleh tunjuk lah cara dia nanti. Cara nak buat channel sendiri pun insyaAllah aku boleh tunjuk. Android Studio ke bang? Ya, Android Studio. Abang ada tips tak untuk start programming? Mula dengan buat web dulu. Okay, mula dengan buat web dulu. Ni pakai software apa? Pakai Android Studio. Framework apa ni bang? Tak, ni native. Ni native development. Bila abang nak buat nanti roro bang. Okay, insyaAllah. Macam mana nak connect ESP Cam ke app? ESP Cam ke app yang tu dia ada ESP Cam ke app. Okay. Dia ada 2-3 cara lah. Sama ada kau nak hantar paket media tu sebab dalam ESP Cam tu dia tak ada media stream rasanya. Dia akan capture frame by frame. So kalau kena hantar kat server, dia pun tak boleh direct ke apps. Dia hantar kat server. Kecuali kalau kita buat apps yang dia jadi wifi server. Tu boleh. Contohnya kita buat apps dan kita buka hotspot. ESP Cam ASP punya bot tu dia connect dengan wifi handphone. Maka handphone dia akan baca sebagai server. So ESP Cam tadi dia boleh hantar stream ke handphone. Tapi handphone akan jadi berat sikit sebab dia akan terima stream. Dia berat sikit lah. Macam mana tahu saya abang kejap. Yang connect ESP Cam ke apps tu, kalau contoh kau pakai dia protokol dia. Kalau contohlah kalau pakai web RTC dia pakai UDP, dia lebih laju lah. Maksudnya boleh tengok stream macam korang nampak sekarang ni. Dia punya delay mungkin kurang 1 saat delay dia. Tapi kalau kata korang buat pakai TCP, dia memang agak slow sangat slow. So dia kena ada encoder lah. Biasa orang pakai H264. H264 untuk encode kan dia. Macam mana saya nak tahu abang nak buat tu? Astaghfirullahaladzim. Nanti kita cek waktu aku kena buat borang book tajuk. Okay. So bawah nombor 0 kita akan letak button call Kita buat button call. Bawah 0 buat button call. So kita copy the same linear layout dengan dia punya margin sekali. Oh, margin tak ada. Tambah dulu jap. This one kan. Margin bottom 20 dp. Okay. So this one yang ni tak nak. Rasanya yang ni kita kosongkan je lah. Kita kosongkan. Button ni kita call. Kita tulis call. Yang ni kita buat button anak panah ke kiri. Menandakan macam nak padam lah. Okay. Nak lawa lagi kan. Kalau nak lawa lagi lah. Kalau rasa nak bagi dia lawa lagi. Rasanya kita boleh buat macam ni lah. Sekejap. Mungkin ni boleh set background tak? Background. Harapan setinggi gunung. Oh, tadi dengar lagu tu kat radio. Tadi pagi. Teringat cerita apa hantu kat 5. Nak bagi dia kurang sikit macam mana? Padding 5px. 5dp. Padding tak boleh. Margin. Nak bagi dia ada ruang sebenarnya. Margin. Tak boleh Melainkan kalau kita buat box lain untuk dia kan. Baru boleh. Tak apalah. Abaikan dulu lah. So kita remove dulu. Mungkin button call tu je kita bagi dia ada warna. Okey juga. Macam ni lah. Macam dekat iPhone lah kan. Kalau iPhone nombor ni dia tak ada apa-apa. Dekat button call tu je. Okay, kita colorkan dia. Background color. Background color kita ambil green tadi. Apa warna green tadi? Harapan setinggi gunung. Color. Text color kita ambil putih. Okay kot. Cuma boleh set padding tak? Bagi dia besar sikit kot. Padding buat 5 dp. Boleh lah.
Button call dia macam tu. Okay tu. Dan dia sebenarnya boleh tambah border radius tak silapnya. Try. Corner radius. Oh tak ada. Corner radius kena buat dekat background. Kena buat satu lagi file dekat drawable. Tak apa lah. Abaikan lah tu. Kan okey lah ni. Dah ada outgoing. So kalau dia ringing macam mana? Maksudnya kalau dia ringing. Okay. Kalau dia ringing button ni jadi warna merah lah. Untuk matikan. Betul tak? Kan? Betul lah tu. Kan betul lah tu. Okay, so kita dah ada kita punya page untuk outgoing keypad. Kita nak buat ringing page pula kalau ada orang call. Ada orang call ke? Ada orang call. Okay. New layout. Caller. Incoming ringing. Okay, caller incoming ringing. Macam mana saya nak tahu abang buat tu? Okay, ni language apa? Ini kita pakai XML untuk native Kotlin Android native. Mantap, terima kasih. Ni memang untuk Android juga, betul. Apps ni lepas untuk AOSP. AOSP tu apa? Guna CSS bang. CSS. Oh tak boleh. Tak boleh CSS. Lain je CSS. Betul. CSS untuk yang untuk web. Baik, tak perlu. Tinggalkan je dialer. Amir Fakri. Masya Allah. Malam-malam tak ada tidur ke? Tengah bercuti ke Amir? Amir Fakri. Tengah bercuti ke kamu? Tak ada pagi cuti ke? Okay, so kita kalau incoming call, tak perlu tajuk lah. Tajuk perlu, betul. Tajuk perlu, cuma dia punya tajuk adalah incoming lah. Incoming call. Lepas tu bawah ada maklumat caller kan, betul tak? Incoming audio call. Audio call. Sebab nanti apps ni dia akan ada video call. Video call tu aku ajar banyak kali dah video call tu. Tapi ramai orang cakap susah, tak tahu. Padahal video call tu, kalau ingat lah, saya ingat aku masa aku buat live ajar video call hari tu macam sejam lebih je. Betul tak? Siapa yang ada join kelas video call hari tu? Pakai POJS tu. Sekejap kita tengok sekejap. Dekat akun channel ada tak? Aku punya staff pun dia cakap tak tahu. Padahal aku dah ajar banyak kali siap. Ini yang kita nak marah ni. Ni hari tu buat kelas baru. Asas audio video call 1. Tapi aku tak sambung Siri ni sebab rasa macam dah pernah buat. Kat mana yang kena cari balik lah. Sebab video tu dah complete tau. Yang aku ingat masa aku buat live dulu, buat audio video call ni sampai boleh share screen. Siapa ada masa tu? Aku rasa ramai tau masa tu ada. Android open source program. Oh, AOSP untuk ni, untuk custom apa? Custom OS boleh lah. Apa-apa kita bangunkan kat sini boleh run dekat AOSP. Boleh buat Alpha 01. Ni dokumen saya ada untuk AOSP. Oh. Key. Haki. Hadir. Padding 20 dp. Okay. Lepas tu kita ada Haki, kamera dah sampai tau. Ni kamera baru ni Ki. Haki ada Haki. Kamera baru. Dia ada apa? Boleh nak tunjuk. Aku ni nak menunjuk aja lah. Bang, live bang ni nanti publish dekat YouTube juga ke? Sebab dah nak tidur. Publish. Terbaik. So kita ada maklumat caller. So this one mungkin kita set dengan margin bottom tu besar sikit kot. Mungkin 40 dp. Lepas tu kita akan masukkan nombor telefon dia. Text view. With dia match parent, wrap content. Cuma dia punya text adalah call from. This one pun rasa kena tak tengah-tengah kot. Gravity center. Mantul. Nanti yang OTT tu pun share juga ke bang? InsyaAllah takut terlepas. InsyaAllah kita akan usahakan. Okay.
Harapan setinggi gunung. Lagu untuk siapa? Onizuka. Harapan setinggi gunung. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Kita akan usahakan. Okay, nombor telefon orang. Lepas tu kena ada 2 button. Nak accept ke tak nak accept? Betul tak? OTT video lah tu. So yang ni kita akan masukkan button. Ada 2 button. Mungkin kita pakai linear layout juga untuk setkan 2 button kiri dan kanan kan. Kalau nak bagi jarak, kalau bagi jarak kita copy kat sini lah. Ambil yang 3 kolom ni. So instead of guna text view, kalau sini pakai text view, kita akan gunakan hati awak. Kan? Kita gunakan button. So this one also button lah. Kan. So yang ni kita nak buat accept. This one kita buat decline. Kenapa terlalu besar tulisannya? Oh, this one. Okay, ada button accept, ada button decline. So yang ni mungkin kita akan bagi dia margin bottom. Margin bottom 40 dp juga kot. Okay tu. So yang accept kita akan buat warna hijau. Hijau aja aku ni. Button background color. Background color hashtag. Text color kita pakai putih. So kalau kata ni pakai merah gelap sikit. Harapan setinggi. Aku punya TikTok tak boleh buka lagu. So kalau buat live aku ingat nak buka lagu tapi tak boleh sebab TikTok aku TikTok business. Kan? Aku ingat nak cancel lah TikTok sebab aku tak buat business. Bukan TikTok maksudnya tak ada jual barang apa-apa pun kat TikTok. Tapi aku buat TikTok business. Ayah nak cancel lah TikTok business tu. Pakai TikTok apa? TikTok biasa je kan. TikTok personal je. Itu yang aku buat banyak TikTok tu. Banyak TikTok aku sebenarnya. Tapi tak aktif sangat lah. Aku ada berapa TikTok Tapi yang betul-betul aktif mesti Harry official ni lah. Yang ni yang aku banyak buat live. Banyak buat apa pun. Yang lain-lain aku nak share personal life je. Macam apa. Sebab aku dulu pada kecil-kecil aku suka benda-benda mistik tau. So aku adalah aku punya apa koleksi barang-barang mistik. So akhirnya aku nak buat channel barang-barang bercerita-cerita mistik. Tapi seumur hidup aku tak nak jumpa hantu lah. Kan. Ada banyak Aiman Mistik, Mak Rawak, Harry in Office, Misteri Official, Warna Cetak, Robert Lim Zuan. Semua aku punya tu. Tapi itulah benda ni kita boleh plan tapi tak semuanya boleh nak dijalankan kan. Nombor telefon ni rasa kena besarkan lah Call from ni dia punya tajuk mungkin ini kita besarkan sikit kot. Size text size kita set mungkin 20 dp. Boleh nampak telefon call daripada siapa. VoIP tu apa? Voice over IP. Pakai apa ni bos? Pakai Android Studio. Call guna internet macam fax. Betul, Android Studio. Background color sama bang. Background color, apa maksud tu? Hai, Arif Marcos. Kejap, aku macam ada business card nama Arif tadi. Kejap. Ke mana aku tak business card tadi? Termasuk ikon sama pictures, tidak kalau final. Termasuk ikon sama pictures. Apa maksud tu Amir? Kau cakap bahasa apa ni? Call guna internet. Ya betul, call guna internet. Okay, so this one aku rasa kita boleh pergi ke page yang seterusnya connected. So maksudnya connected ni dia akan ada 2. Satu bila outgoing dia boleh pergi ke connected page. Yang ringing, incoming pun boleh pergi ke connected page. So kita akan terus pergi ke connected page. Okay, kita akan design page yang keempat lah. So tadi layout ada login. Lepas login kita ada caller outgoing. So lepas outgoing kita ada incoming. Kan? Lepas incoming kita masuk dalam dia punya
connected page. Okay. Caller connected. So kita akan connect. Okay. Background color tak jadi putih and icon gambar kira finalize and beautify section. Background color tak jadi putih. Nak tukar background ke? Alah, ini untuk interrupt test je. Aku malas nak buat lawa. Sebab apps asalnya dah ada, product dah ada. Cuma kita orang next week aku akan pergi ke Putrajaya. Putrajaya ke Cyberjaya macam tu lah. Untuk test kita orang punya POC lah ni kiranya. Kita punya POC ni untuk proofkan yang benda ni boleh tak run dekat clientnya site. Nah, siapa client tu aku tak boleh sebut lah. Tapi nak try run this app to clientnya site lah. Okay. Tulisan ni kecil sangat lah. Aku tak tahu macam mana nak zoom. Siapa tahu macam mana nak zoom? Control Shift Plus tak boleh. Control Scroll pun tak dapat. Macam mana nak zoom lah? Korang nampak ke aku tulis coding? Tentang aku bebel seorang je. Korang ni bukan betul. Buat modal tidur. Buat modal tidur. Punyalah membosankan aku punya sesi. Okay, so this one dia dah connected. Mungkin kita boleh copy the same ke sini. Cuma dekat sini tajuk dia kita buat call connected. Call connected. Lepas tu ada nombor telefon, betul tak? Plus kosong. Ataupun nombor telefon bawah dia lah. Nombor telefon bawah dia kot. Kita ambil this one. Okay, cuma yang dekat sini kita akan ada beberapa fungsi lah yang kita nak test based on requirement client. So dekat sini kita akan ambil balik dekat outgoing ni. Kita ambil yang ada 3 kotak ni sebab bila kita nak buat bila kita dah call tu dah connect, bukan sekadar ada button accept dengan decline je tau. Dia ada 2-3 button lagi sebenarnya, which is dia akan coming with multiple design page yang lain lah sebenarnya. But it's okay. So yang last kali kita buat accept decline, bukan accept decline lah, kita ada decline saja kan. Mungkin ini weak sum tak perlu. Kita ambil decline, button decline saja, this one. Macam tu. Okay. Dan kemudian ini layout weak ni pun boleh padam. Cuma yang ni kita buat dia width dia adalah match parent. Korang nak aku bagi soalan ke malam-malam ni? Sambil tengok, sambil jawab soalan nak? So at least boleh practice korang punya kefahaman, cik. Aku bagi soalan jadi semua left. Santai. Ya Allah, kenapa dia pergi ambil screenshot lah? Function button try boleh kot. Function button try boleh kot. Function anak panas style, apa benda masuk tu? Ya Allah, korang cakap bahasa programming, aku ni bukan programmer tu. Cik tiba. Okay, kejap aku tengok. Okay, so dekat sini dia ada call connected. Bila call connected, kita akan ada button lain lah sini. Okay, function yang aku cakap tadi, kita supposedly dekat sini kita akan ada loudspeaker. Speaker je lah, kan. Patutnya letak icon pun cantik. Okay, speaker. Lepas tu dia ada mute. Okay, mute untuk mute mic. Lepas tu dia ada DTMF. DTMF ni kalau korang tak tahu, DTMF ni adalah button yang tit 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 yang ada bunyi tu lah, itu panggil DTMF. DTMF ni pun ada banyak protokol juga. Kalau tengok kat sini, VoIP DTMF protokol. Ada banyak juga sebenarnya. List. Dia bukan protokol, dia standard. Sorry, standard.
Yang biasa pakai RFC 2833 tapi dia ada yang lain. RFC 4733. Ada banyak lah. Kalau tengok dalam Linphone tu boleh kata banyak jugalah. Okay, lepas tu dia ada button lain, iaitu dia ada button transfer call. Kita buat hold dulu, hold call. Lepas tu transfer. Lepas tu add call. Dia ada add call. Ataupun add call ni pakai plus lah, cantik sikit kot. Plus. Ni antara function-function yang ada lah dalam softphone ni. Dan semua kita nak pakai lah sebenarnya. Kan semua kita nak pakai. So dekat sini ada button so mungkin yang ni kalau nak colorkan pun boleh juga ni sebenarnya. Kita colorkan bagi lawa sikit kan. Iya dok. Warna apa lah. Aku rasa tak payah design-design lawa lah kan. Buat apa nak design lawa-lawa. Yang penting dia punya functionalities tu yang kena. Sebab kita nak test interrupt je. Bukan nak test the whole functionalities of the product pun. Okay, so siap lah kita punya page. Kita ada login page, outgoing, ringing dengan connected. So supposedly kalau contoh kita outgoing, lepas orang sana dah accept, dia akan terus masuk connected page. Sama juga ringing. Kalau kata ada incoming, kita masuk ringing page, kita accept, masuk connected page juga. So connected page ni berada dekat outgoing ada, dekat incoming pun ada. Kan? Okay, mana tadi hilang dah. Aku nak run tapi takut hang. Kita try boleh? Kita try dulu Tengok storage ada tak. Harapan setinggi gunung. Ada 23 gig. Muat tak? Aku rasa kena run daripada aku punya Visual Studio sebenarnya. Sebab apa, Android Studio ni dia punya setting tu dia dah ambil dekat Visual Studio. Dia punya apa namanya, emulator lah, apa Android SDK dia lah. Alah, ruginya tak ada Android phone. Tak apa, nanti kita buat untuk iOS pula. Kan, apa salahnya. Bagi aku iOS nak kata senang sebab aku dah start buat. Tapi nak kata senang pun dia banyak mengelirukan juga apa iOS ni. Tapi best. Seronok juga iOS. Tapi iOS Swift tu aku banyak belajar dekat ni lah, dekat ChatGPT. Dulu ada beli buku Swift, tapi itulah malangnya Swift ni dia punya perkembangan tu makin cepat kot. Kan? Daripada Objective-C. Dulu aku pakai Objective-C dengan storyboard. Lepas tu storyboard dengan Objective-C dah tak ada. Sekarang orang kata boleh run tapi aku try tak boleh. Pakai Swift. Swift pula dia berganti-ganti kan. Swift apa? Yang buku aku beli tu Swift 2, Swift 2. Lepas tu dia masuk version apa dah, sekarang dah Swift UI. Tak apa, kita akan keluarkan apps untuk tu juga, okay? You guys just stay tuned. Visual Studio ada Android emulator gak Ada. Visual Studio ada. Visual Studio Code tak ada. Visual Studio ada. Betul lah, programmer kena ada 3 phone. Linux custom. Amboy. Android Linux. Phone Linux custom base tu dah macam macam level-level hacker tu. Abang Nan ada Abang Nan? Tadi macam ada nama Abang Nan. Oh ada. Abang Nan, Assalamualaikum. Ada. Lagi ringan dari Android Studio punya ke? Taklah, sama je. Kalau dah nama Android emulator, beratnya sama. Ini dia hang ni sebab apa tau? Kalau tengok task manager, I can show you 100% CPU. Nampak tau? 80%. Dia turun dah. Dah giluk ni. Ke RAM penuh? No, RAM pun dah nak penuh lah. Kalau run emulator ni tak boleh ni, rasa penuh ni. Aduh. Waalaikumsalam. Harmony OS Huawei kan Linux custom base dari Linux UI campur anak beranak. Yelah.
Linux custom base aku ingat kau nak buat kiosk mod tu. Maksudnya run apa nama dia? Apa nama? Lin apa? Line OS apa benda lah nama dia tu untuk custom tu kan. Aku lupa lah. Lineage Lineage OS. Betul tak? Yang nak Lineage OS tu. Ni Lineage OS. Untuk custom dengan root Android. Tak boleh run lah ni aku punya monitor. Aduh, sayang lah. Kau tak boleh try Linux D Lineage system pun tak pasal. Tak pernah pakai Linux D. Aku sekarang ni ada satu projek baru untuk bangunkan custom OS tau. Kita orang punya choice ada dua. Sama ada custom OS daripada Android ataupun custom OS daripada Debian. Dia punya end product dia adalah kita nak bangunkan tablet sendiri untuk satu sekolah swasta ni. Dia memang besar lah. Ada apa? Satu dunia dia punya branch. So dia orang nak buat dia punya tablet sendiri tau. So dia punya masalah apps dia orang ni kalau run dekat Android dengan iOS, bila berubah version apps kena tukar juga. Sebab ada banyak video call lah, share screen lah apa semua kan. Polisi berubah, apps semua berubah. So dia orang tak nak. Dia orang tengah pasal kita orang untuk R&D bangunkan satu tablet sendiri. Tablet sama ada guna Android custom ataupun guna Linux custom. Linux Debian base lah. Tu dalam proses R&D tu busy sebab tu aku cakap coding ni aku dah kurang ngadap lah. Dah banyak ngadap kerja documentation, research yang tu lah. Assalamualaikum, lama tak ada bersiaran. Itulah Daddy J. Busy sikit. Saya panggil D to Debian. Oh ya ke? Linux D Lineage system ke? Linux D Smart OS serius lah power lepas ni. Smart OS. Waalaikumsalam. Okay, so kita dah ada 4 page kita. Login. Caller connected. Okay. So sekarang ni aku nak, kenapa Gradle Script tak boleh buka ni? Oh, okay. Aku nak cuba run sebenarnya. Sekejap tengok dia punya library. Sekejap nak pakai includekan apa lah. Harapan setinggi gunung. Mana nak? Gradle. Apa dia punya library kita pakai dependencies dia ni kita pakai ni, pakai apa namanya? Kita pakai Linphone. Ya, aku cari dia URL Linphone jap. Implement kat Linphone. Lepas tu dia ada build setting Tak ingat itulah tu. Itulah kena practice ni. Coding ni kalau kau tak practice jadi benak macam ni JetBrains, Google GMS, okay. Dekat properties. Properties ada apa Tak ada apa-apa. Settings.gradle.qts. Okay, sini ada. Settings.gradle.qts. Dia include Maven, Google, Gradle plugin portal. Okay, kita masukkan kita punya Linphone Masukkan kita punya Linphone. Okay. Lepas tu kita pergi dekat kita punya build.gradle. Oh, banyaknya. Banyak ni sebenarnya sebab tapi yang ni dia untuk semua Apa aku ambil yang kita nak guna je Compose UI pun tak pakai sebenarnya. Tak nak pakai pun.
Kita pakai yang lamanya, tradisional. Harapan setinggi gunung. Build the Gradle. Implement. Lepas tu dia punya apa lagi ada? ProGuard, JVM target, high computer load detected, learn how to reduce it. No, kena exit lah ni kot. Kejap geng. Dah lag lah komputer ni sebenarnya. Tentang kau tak nampak video aku lah. Ada live stream lagi tak? Ada. Visual Studio. Ya Rabbi. Ya Allah, susahnya yang baru ni. Kenapa dia end task? Okay dah. Okay, kita sync now. Lama tak bersiaran. Linux custom pakai kod pakai C ke? Betul, dia pakai C. Tapi bolehlah C C++ tu bolehlah. iPad Android 15 ke bang? iPad Android 15 mana? Mana 15? Berapa tertinggi? Oh, sakit. Dalam situ pun boleh tak boleh? Enggak boleh, enggak bisa bah. Sebab aku punya emulator ni semua dah pakai apa? Pakai Visual Studio punya emulator. So kena run dekat Visual Studio. Sebab yang ni tak pakai jetpack ni. Pakai basic je ni. Sayang tak boleh test tapi tak apa lah. Okay. So itulah yang kita buat malam ni untuk design part page main layout. Sebab kita nak buat SIP kan, VoIP. Besok malam kita sambung lagi lah. Besok malam kita buat dia punya back end pula. Macam mana nak buat angkat call, nak outgoing call apa semua. Lepas tu kalau sempat kita buat iOS sekali. Kan? Buat iOS sekali. Kalau iOS rasa dia ada online editor kot untuk Swift kan. Swift UI online editor ada. Sebab kalau dekat iPad tu dia ada ni tau. Dekat iPad dia ada bagi apa? Kita boleh ni lah, boleh buat kod sebelah boleh tengok result. Ini nanti beruk gapo dia. Swift UI compiler. Ni bukan ni. Tak ada lah. Tak ada kot. Xcode pula dia tak ada untuk ni ada playground, Swift playground. Untuk belajar Swift okey lah. Boleh run ke? Ada boleh ke? Tak boleh. Lol. Tak ada Siapa tahu kalau ada playground untuk Swift. Bukan konsol lah, kita nak tengok dia punya UI. Yang penting belajar Swift UI kalau nak buat apps. Swift Feeder. Apa benda Ini bukan Swift UI, ini Swift CLI ni. Visual Editor. Tak ada lah. Kalau korang ada jumpa tadi macam yang tadi tu macam boleh kan, tapi tak boleh pula. Yang ni lah. Macam boleh, macam tak boleh. Tiba. Macam
Apa dia kata? Macam. Betul. Macam tak benda lah. Oh macam. Ya. Macam tak. Tak boleh. Tak apalah, Swift UI aku ajar dekat pakai Mac Mini nanti lah. Ada je Mac Mini ni lah. Okay. So itulah dia. Malam ni kita buat UI sahajalah. Nanti aku try build dulu dia punya source code. Sebab nanti dah run. Ataupun kena upgrade lah kot aku punya RAM ni. Aku rasa RAM lah penuh. Kan? Aku rasa RAM dia penuh. Sebab yang apa ni, TikTok live ni pun agak berat juga ni. Tapi tak tahu lah. Kalau tengok RAM paling tinggi, paling tinggi untuk studio. Visual Studio pun tinggi. No. Google Chrome 100 MB je. Firefox yang tinggi. So kalau aku nak run besok, aku akan tutup lah ni Visual Studio Code, Firefox. Harapan setinggi gunung. Tak apa lah, nanti aku ada rezeki aku beli itulah. Aku beli apa ni, kalau ada rezeki. Akhirnya aku nak beli ni sebenarnya. Aku dah add to cart dah gitu. Sekejap aku tengok kat Shopee ada lagi tak. Apa nama alat tu, Video Joiner live streamnya benda lah. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah ni. Aku nak beli. Maksudnya kita daripada 2-3 komputer, 2-3 biji komputer, boleh jadikan satu. Ini dia. Kita panggil apa lah? Sekejap. MCP lah, multi camera. Multi camera projection dia. Tapi kalau MCP tu dia fokus dekat kamera. Yang ni dia untuk 2-3 komputer. HDMI dia input, dia akan output satu. So satu tu yang kita akan buat untuk live stream. Nanti kalau aku beli yang ni, mungkin boleh lah aku pakai 2 biji komputer kan. So satu untuk coding, satu untuk jaga live. Okay lah macam tu. Kakarot beli. Kakarot lama tak nampak. Semoga murah rezeki. 16GB sakit bang. Windows tak ada, kena install juga. TikTok live nangis kalau tengok RAM-nya. Dia itulah. Nak stop tak boleh. Dia macam ni lah. So USB 3.0 tu dia akan cucuk dekat laptop kita. Laptop kita yang akan buat stream. So satu laptop khusus untuk jaga stream, satu laptop untuk buat coding. So yang buat coding tu dah redah lah sebab kita dah tak ada buat apa. Kita just output pakai HDMI sebenarnya. Laptop tu kita buat coding, dia output HDMI pergi ke device video joiner ni kan. Video joiner ni akan ke sana lah. Ini tapi harga dia mencanak Semoga ada rezeki insyaAllah kan. Ada rezeki aku beli. Hari tu aku nampak ada yang China punya. Ni kot murah 500. Mungkin try beli yang China punya dulu kot. Yang murah-murah ni kan. Yang ni kot. Ada diagram tak? Aku ni nak tengok benda semua kena pakai diagram. Betul lah ni. Betul. You je. Betul. Video mixer. 500. Nanti aku try. Okay. Allahu Akbar. Dah 12.30. Dah sejam suku. Okay tu. Besok malam terjumpa lagi lah insyaAllah. Okay. Cuma besok malam aku ingat nak start awal sikit. Mungkin pukul 8 tu. Tak boleh. Besok malam ada appointment. Tengoklah. Lewat lah. Kalau lewat kita buat coding santai macam ni lah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok insyaAllah.